Datuk Seri Alif Shukri seronok bila dapat berbuka dengan family. Sebab masa Ramadan ni lah kita boleh setkan masa untuk jumpa dan berbuka bersama. Sebab biasa masing-masing busy kan? Balik. Kita ada tetamu lah. Ada tetamu. Tetamu datang. Tempat rumah. Sehat ke? Right. Aku pula yang salam kau Balik. Hey. Kau sedih kejap. Hey. Kak Amin. Kiss sikit. Ngah. Jom masuk dalam je. Buka puasa. Ada maklum. Amin dulu. Roda tak Amin pun. Ni Baim. Ini Yusof. Ini Zarif. Ini host terkenal. Host terkenal. Ini model. Ini influencer baru nak up.